Ya, jadi sahabat semua, tolong tengok. Muflihun dia guna apa? Okey, dengar baik. Muflihun daripada aflaha. Aflaha, tengok baik-baik, dia wazan af'ala. Jadi sebenarnya muflihun yang kita terjemah orang-orang yang berjaya tu ialah orang yang berdapat meloloskan dirinya untuk menuju akhirat. Itu baru dipanggil muflihun. Sebab itu sini apa dia terjemah muflihun? Dia kata apa? Al-muflihun, mak dia kata al-faizuna bil jannah. Tengok. Al-faizuna bil jannah. Orang yang akan dapat menggapai syurga. Yang kedua, an-najuna minan nar. Orang yang selamat daripada neraka. Itu baru orang panggil orang berjaya. Ini kita hari ni bimbang kalau anak ni tak ada SPM. Bimbang. Kalau anak tak ada SPM, takut tak boleh hidup. Tu ada tu. Seorang baru dapat cerita. Bagaimana anak ni dah jadi hafiz dah. Lepas tu anak ni dah jadi hafiz. Kerjalah dengan mak tahfiz. Lepas tu anak dah kerja, dah besar. Dia jadi hafiz awal. Maka dia cakaplah dengan mak dia nak kahwin. Mak dia kata tunggulah nanti usia 21. Tengok-tengok tahun ni 21. Minta lah nak kahwin. Mak ni kata, boleh, kena ambil SPM. Tunggu 25 pula. Sebab apa kena ambil SPM? Yalah, kalau ada apa-apa nanti, boleh belajar ke apa, senang kerja ke macam mana masa depan. Fikiran macam itu ibu punya. Ibu itu yang sudah hantar anak jadi hafiz. Fikir lagi, mesti kena ada SPM, nanti kerja senang. Apabila manusia diikat oleh dunia jadi gitu, sebab khutbah di Perak. Orang suruh baca, kata larang boikot, baca di Perak tu. Bingung habis segala manusia. Macam mana khutbah Jumaat boleh diguna untuk kempen menentang Palestin? Sedangkan orang boikot itu jihad paling sedikit, jihad yang paling kecil atas dasar tubuh yang satu. Lepas tu berjaya ke khutbah macam tu? Berjaya ke masyarakat? Itu lahirnya mufti-mufti ataupun imam-imam. Semua pakat baca je semua. Kalau aku taubat aku tak baca. Pecah-pecah. Dapat kau jadi imam. Bukan gaji besar mana pun. Kau ada sampai 5,000 jadi imam. Imam masjid ada gaji 5,000. Daripada baca khutbah macam tu, baik pergi meniaga dadah. Niaga dadah tak rosak akidah. Habis-habis mati tali gantung. Saya nak cerita. Ini orang Palestin jihad bukan main. Kita kempen suruh sokong Israel. Atas nama sebab hak ni menyusahkan. Otak tak jalan. Inilah tak boleh lolos daripada akhirat.